Apa 15 second tu weh? Hai. Duduk belakang ke? Dah boleh start ke? Dah start lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 akan buat satu produk pelancongan iaitu nasi kandar. Jadi, hari ni kita pergi nasi kandar mana? Nasi kandar Kudu. Stay tune. Ya, Assalamualaikum. Jadi untuk simulasi produk pelancongan nasi kandar, kita akan memula dengan beratur. Kemudian nasi kandar ni dia ada 6 rukun: nasi putih, kuah campur, lauk, joki, telur masin dengan bendi. So untuk nasi putih dia tak boleh pakai nasi dalca, tak boleh pakai nasi minyak, tak boleh pakai nasi biryani. Dia mesti nasi putih. Lepas tu untuk kuah campur dia kena ada 4. Kuah ikan, kuah kari ayam, kari daging dengan kuah hitam. So untuk lauk, kebiasaannya lauk yang paling senang kat sini adalah lauk ayam bawang dengan ayam kicap. So letak ni tengok. So yang main peranan juga kat sini ini joki. Joki tu maksud dia orang yang berbukuah. Yang tu. Kuah campur, kuah ikan, kuah ayam, kuah kambing dengan kuah hitam, ada 4 kuah. Bagi ayam bawang? Ini ayam kapitan bang. Ayam bawang tak? Ayam bawang? Telur masin dengan bendi. Boleh lah, ambil lah. Ayam kapitan. So dia akan dapat full set macam tu. Tada. Okay. So ini adalah rupa akhir kepada nasi kandar yang kita order tadi. So yang wajib dia adalah nasi kandar yang separa banjir macam ni. Dia bukan tsunami So ada 4 kuah. Lepas tu ayam bawang dia dan bendi. Lepas tu ada telur masin. Yang ini yang paling basic lah. And then untuk pengetahuan semua, nasi kandar ni juga dia antara hotspot lah untuk kebanyakan pekerja kat sini. So dia dah jadi makanan ruji. Dan dalam masa yang sama, makanan macam ni jugalah jadi favourite kepada Allahyarham Tan Sri Ramli. Kalau dapat tengok nanti gambar kat belah sana, ini kira dia punya favourite lah. Dan kedai ni pun dah wujud sejak 60-an. Jadi dari segi rasa tu pun tak boleh nak petikai lah. Memang dia menggunakan rempah yang ori. Dia tak pakai rempah yang supermarket yang kita boleh beli tu. Dia pakai rempah yang cedok dari India. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi lari rasa. Cuma makan. Okay, kita makan sekali. Jom kita makan sekali. Cuba bismillah. Oh masih tu kan? Bismillah. Yang penting kena gaul. Kalau tak gaul, dia tak sur. Kita kena mulakan dengan baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada rakam lagi. So cedok sikit. Tahlil ke? Tahlil pula. Dari segi rasa, dia berbeza tau dengan nasi kandar Pulau Pinang. Sebab nasi kandar Pulau Pinang, rasa rempah dia lagi kuat. And tak banyak orang Melayu boleh tahan sebenarnya. Tapi untuk nasi kandar area KL ni, dia dah tune rasa dia sebab nasi kandar ni, dia dah berasimilasi tau dengan orang KL. So rasa dia tak terlampau kuat. Dan untuk ayam bawang ni, special dia sebab kalau dah habis, dia tak akan refill lah. Kira hari ni buat, dia tak akan top up dah untuk kali kedua. Kau tak Mal? Betul. Jadi seronoknya makan nasi kandar. Dari boleh cari mesti. So sekarang kita nak ke nasi kandar seterusnya, iaitu nasi kandar Yasin. Jadi kita nak make sure semua makan lagi walaupun dah bawa makan.
Kari pun bau lagi. And then kita kawan-kawan kita nampak tepi dulu. Boleh? Okay, so kita berada di lokasi yang kedua iaitu Yasin. Yasin sini. So Yasin ni dia nasi kandar yang lama juga dan dia tak ada franchise. So dia Pulau Pinang juga. Dia dah ada kat sini sejak 70-an, akhir 70-an. Dan nasi kandar kat sini dia lebih kepada rasa yang manis. Manis bawang. Macam tadi tu dia lebih kepada rasa kari. Yang ini dia lebih kepada rasa manis bawang. So kalau dapat tengok lauk dia kosong tu. Nampak tu. So nanti kita akan apa? Ambil cedok lauk dia. Dia kalau trik dessert ada donut guys. Ada donut. 5 ya. Ini mungkin hanya sekadar selingan, tapi kalau korang rasa macam kenyang, tiba-tiba nak makan mana-mana kan, ada dessert kat sini. Ada tak ada? Ada apa? Betul tak? Kita nak order. Kita tengok joki sini. Tapi kalau korang rasa macam tak ada apa kan, macam dah ini kan dah buat, kita boleh ambil ni. Bos boleh isi berapa sen? Yang macam tu. So special kat sini ayam madu $50. Bungkus. Bruh. Pakai pun. So kuah campur wajib kena ada. Ayam madu. Dengan telur dadah kan? Yang ini kau kena ambil ni. Ni. Sudah.